Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, admin dia nak tambah menu. Macam mana kita nak tambah menu ataupun nak tambah sub menu. Okey, kita log masuk terlebih dahulu. Okey, masukkan username dan password. Kita log masuk. Okey, bawah ni dia ada urus modul dynamic. Klik dan kita boleh cipta menu baru. Contohnya saya nak menu laporan. Okey, bawahnya apa yang kita nak dan kita boleh tambah selain daripada yang diberi. Contohnya kita tak nak jumlah guru. Kita antik. Kalau kita tak nak lah. Kita boleh antik yang kita tak nak. Jika kita nak tambah, boleh tambah kolom baru. Okey, kat sini dia ada aktif. Maknanya ada fungsi cetakan. Okey, dan kita boleh simpan. Okey, kalau kita nak status akses ni, yang login saja boleh akses warga. Sini semua tak login pun boleh akses menu tu. Okey, simpan modul. Okey, bila kita simpan, modul laporan tadi akan berada di bahagian sini sampai dia akan berada di bawah aduan dan cadangan. Untuk kita tarik, letak ke atas. Contohnya saya nak letak selepas takwim ataupun selepas hebahan pelaporan ni. Untuk kita susun nak naik atas, kita pergi bahagian urus menu sistem. Scroll ke bawah, cari menu dynamic ni, kita drag. Okey, sekarang ni berada di bawah hebahan. Okey. Menu dynamic berada di bawah hebahan dan di atas perkongsian. Okey, kita kena simpan lah. Simpan tetapan. Klik simpan. Okey, jadi bila kita dah simpan, dia sedang save. Dia save di belakang. Jadi kita tak nampak macam mana berjaya. Okey, contohnya dah berjaya. Laporan ni menunya berada di bahagian bawah hebahan atas perkongsian. Dia boleh susun semula. Itu adalah peranan admin lah. Nak tambah laporan dan cikgu-cikgu boleh masukkan data-data. Okey, itu contoh macam mana admin nak tambah pelaporan. Nak ubah background di bahagian kemas kini. Kat sini kita boleh ubah klasik, nak yang gelap, dark. Okey, kemudian kita simpan tetapan. Tapi dia punya ni ada 10 je. Ni 1 sampai 10 saja. Yang bawah tak jadi lah. Geometrik, simpan. Okey. Ataupun kita nak background daripada Google Drive. Kita boleh ambil daripada Google Drive. Ataupun contohnya saya nak ambil daripada kat sinilah. Contohnya background. Background web. Free website free. Contoh. Okey, kita ambil image. Okey, contohnya kita nak ambil satu lah. Okey. Open in new tab. Open new tab. Salah. Open image. Open image in new tab. Okey. Kita copy. Kemudian kita masuk. Edit. Yang ni kita boleh pilih sendiri kat bawah. Type. Letak link sendiri. Dan kita buang yang tu. Kita paste yang baru. Jadi bila kita simpan, image tadi, background tadi akan berada di belakang kita lah. Okey, tu cara kita nak tukar background dan sebagainya. Okey, nak tambah menu dah boleh tambah lah. Dan untuk daftar laporan ni kena log masuk terlebih dahulu. Jadi tu kita akan buat lepas ni macam mana admin nak tambah pengguna, guru, dan guru boleh masukkan di bahagian pasukan kami. Semua ni boleh tambah oleh cikgu-cikgu di sekolah kita lah. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.